jalan tu. Jauh lagi kaki. Tak, dah nak sampai. Sikit je lagi. Dari tadi sikit lagi. Sikit lagi. Sampainya. Tak pun. Arah dah penat ni. Sabarlah. Kejap lagi sampailah. Cepat jalan. Dah nak dekat dah. Dengar tak bunyi apa tu? Oh. Itu macam bunyi air terjun. Wow, cantiknya. Air terjun. Air terjun. Suka? Suka sangat. Ini pertama kali Ara tengok air terjun depan mata. Aris pun. Air terjun. Korang je lah main. Dulu masa Aki seusia korang, dah puas main dan mandi-manda di air terjun. Air tak bahaya ke? Tak, sebab Aki teman Mak Aki basuh kain baju. Orang dulu-dulu, air terjun ataupun sungai lah tempat dia orang basuh kain baju. Sebab pasal basuh kain baju, teringat Aki cerita kisah kuda dan keldai. Ada cerita? Cerita lagi, cerita lah. Cepat lagi. Ya, sabar. Ceritanya begini. Pada zaman dahulu, kuda, aku nak berhenti rehat sekejap. Aku penat sangat. Rehatlah. Aku tunggu kau di depan sana. Sana ada rumput untuk aku makan. Hai. Oh, kau kancil. Ingatkan apa tadi? Maafkan aku. Aku tak ada niat nak ganggu kau tidur. Tak mengapa. Kau buat apa di sini? Aku memang tinggal dalam hutan ini. Aku selalu nampak kau lalu sini dengan membawa bungkusan pakaian yang sangat berat. Mesti kau penat, kan? Kesian kau. Memang penat. Tapi ia dah menjadi satu tugas pada tuan aku. Aku kena bawa semua kain-kain kotor ni ke sungai. Ya, tapi kau pun kena jaga kesihatan. Kalau kau sakit, macam mana? Tuan kau juga yang susah. Tahu, tapi aku dah terbiasa. Terima kasih ambil berat pasal aku. Sama-sama. Keldai, selalu kau bersama seekor kuda. Mana dia? Oh, dia di depan sana sedang makan rumput.
Cepatlah kedai. Cukup-cukuplah rehat tu. Nanti lambat. Hai kuda, bukankah kau berkawan baik dengan si keldai? Ya, betul? Jadi, tolonglah dia angkat bungkusan pakaian tu. Taklah keldai kepenatan sendirian. Oh, itu bukan kerja aku. Kerja aku bawa tuan aku ke mana je dia nak pergi. Kerja si keldai bawa bungkusan itu dari kampung ke sungai dan kembali. Apa salahnya tolong? Kau nak cakap apa pun, cakaplah. Aku tak kisah. Cepat keldai. Hari dah nak hujan. Tak boleh diharap. Alamak! Dah hujan! La! Tak boleh jadi ni. Hujan semakin lebat. Aku kena cari tempat berteduh. Kalau tidak, basah semua kain-kain ni. Hai, kalau basah kain-kain ni, makin beratlah beban aku bawa. Maaf. Habis basah kain-kain ni. Beratlah aku nak angkat nanti. Aku tak sengaja. Aku nak tumpang berteduh. Jangan marah. Cepat kuda, kita ke sungai. Dah lambat ni. Kuda, bolehkah kau bantu aku? Apa? Beban ini membuatkan aku sangat penat. Bolehkah kau angkat separuh dari pakaian ini? Kain ini dah basah. Makin berat. Aku tak mampu angkat sendirian. Tak boleh. Aku tak boleh bantu. Kuda untuk ditunggang. Dan kau keldai untuk membawa beban berat. Tahu kan? Keldai, tak sampai-sampai lagi. Macam mana nak sampai? Kejap-kejap rehat. Lembab. Sedap je kau ejek orang. Cuba tolong bawa beban ni sikit. Baru keldai boleh jalan laju. Cepatlah sampai. Tak nak. Tak nak sudah. Jangan nak memerintah pula. Kejam sungguh tuan kau. Sanggup dia suruh kau bawa barang berat dan jauh pula tu. Tak. Tuan aku tak kejam. Dia seorang yang sangat baik. Walaupun dia suruh aku buat macam-macam kerja, tapi
Dia sangat jaga aku. Dia sediakan tempat tinggal dan bagi aku cukup makan minum. Oh, begitu. Mana dia? Ada di belakang. Aku disuruh jalan dulu sambil ditemani kuda. Ya ke? Aku gerak dululah. Jaga diri, keldai. Kuda memang tak boleh diharap. Oh. Iya. Keldai, kau tak apa-apa? Sakit. Tolong. Kaki aku sakit. Aku tak boleh bangun. Macam mana? Masalah besar ni. Siapa nak bawa bungkusan pakaian ni? Kau. Hanya kau dengan aku je ada kat sini. Tak nak. Cuba kau bangun. Tak boleh. Aku tak boleh berjalan. Kau kena juga tolong aku. Hantar semua pakaian-pakaian ni nanti. Tapi aku... Tuan. Beratnya. Sakit belakang aku. Kuda, baru bawa banyak tu dah penat. Dulu kedai bawa lagi berat. Ya, sungguh tak aku sangka. Rupanya selama ni berat beban yang keldai bawa. Patutlah dia penat. Aku menyesal sebab tak tolong keldai ketika dia meminta kongsi beban. Kesian dia. Dulu aku nasihat pun kau tak nak dengar. Sekarang rasakan. Kau kena bawa seluruh beban ke sungai. Biarkan keldai rehat sepenuhnya. Aku dah puas rehat. Mari kuda, kita sama-sama bawa bungkusan ni. Baiknya kau. Selama ni, kuda tak pernah tolong tau. Tak mengapa. Kuda kan kawan aku. Jadi, aku pasti akan tolong. Maafkan aku. Selama ni aku jadi kawan tak berguna. Tak pernah tolong kau. Mulai hari ini aku janji akan sentiasa tolong kau. Kita buat kerja sama-sama ya. Baik sungguh hati si keldai. Walaupun kejahatan selalu dapat, namun kebaikan dibalasnya. Jadi, begitulah pengakhiran cerita. Mulai dari saat itu, kuda dan keldai berkawan baik. Selalu sama-sama hantar pakaian kotor ke sungai. Kalau harus jadi keldai,